menentang Hanelang 7. Okay, start daripada pasukan SJ26. Baik sekali. Terus kedakapan pasukan Hanelang 7 berlari di hujung, menjadi ditangkap oleh Firdaus Hamzi sebenarnya tadi. Kesalahan dalam posisi offside semua pertahanan pasukan SJ26. Terus saja memberikan penalti untuk pasukan Hanelang 7. Perlawanan terhentikan seketika kerana terdapat pemain Hanelang 7 ni alami kecederaan. Cubaan untuk kick keluar tidak berjaya. Terus saja turnover untuk pasukan SJ26. Checking, sayang sekali. Kesan forward pass oleh pengadil perlawanan. Mematahkan serangan daripada pasukan tuan rumah. Hampir-hampir saja melakukan sesuatu. Kali ini serangan daripada Hanelang 7 berjaya dipatahkan. Holding the ball kata pengadil. Itu saja quick take daripada Azmi. Checking bahagian tengah. Tunggu support. Izzat cari Ais. Baik kali ni one-on-one bersama sweeper pasukan Hanelang 7. Tidak berikan sebarang ruang untuk terus maju. Sayang sekali terus dikesan dan dipersalahkan sebentar tadi. Sealing off dikesan oleh pengadil perlawanan. Terus saja turnover untuk pasukan Hanelang 7. Kali ini menggunakan set piece line out. Jaya dicabar tapi berikan peluang sekali lagi untuk Hanelang 7 melakukan line out.
Kali ni terlepas ke belakang, terus ke lapangan Aizat. Saya mencari Azman di bahagian hujung. Lukman Hakim checking dua pertahanan pasukan Halang Seven. Masih lagi Lukman Hakim. Takkan 2-3 meter juga Lukman Hakim markah hadapan. Switching semula mencari forward pasukan SJ26. Extra Aizat lepas. Mudah kali ni menamatkan larian. Bukan try yang Sukma Johor. Ini serangan daripada Halang Seven menyusui backline pasukan. Switching semula ke dalam. Wan di ujung, berjaya ataupun tidak menamatkan larian. Masih lagi dalam kawalan pertahanan pasukan Sukma Johor. Dengan memenangkan satu penalti. Nasib baik kali ini. Line out yang dipilih untuk pasukan Johor. Lakukan throw in ialah Firdaus Hamzi. Baik kali ini kemas, ditangkap oleh Aish. Lukman Hakim satu offload fancy mencari Azman di bahagian luar. Masih lagi dalam kawalan ataupun tidak. Dapat digesan oleh pengadil perlawanan. Bola sudah pun terjatuh sebelum sempat disambau oleh Lukman Hakim. Mudah bagi terus keluarkan double switching yang dilakukan. Cari extra di bahagian hujung. Anwar bersama Lukman Hakim. Saya ditangkap. Awal keadaan di bahagian hujung tapi terus dipersalahkan. Quick terus diambil. Kosong di bahagian tengah. Baik sekali defending line yang ditunjukkan oleh Azmir. Benarkan oleh pengadil. Terus ditutup oleh Acid. Tapi kesalahan high tackle pula. Berikan sekali lagi penalti untuk pasukan Halang Seven.
Sayang sekali. On feet kata Tengku Adil. Terus saja menamatkan aksi separuh masa yang pertama dengan pasukan daripada SJ26 melalui 7 mata. Tersambung aksi separuh masa yang kedua. Kini giliran pasukan tuan rumah untuk menyerang. Aizat masih lagi terlepas. Satu lagi struggle yang baik. Checking ke dalam lepas pemain ini. Saja menyuruh mana lelaki menghabiskan larian tersebut. Try yang kedua untuk pasukan SJ26. Try by SJ26. Dilebarkan sedikit dia bola tersebut. Masih lagi cuba untuk menyerang untuk pasukan Lang 7. Tapi hampir terlepas. Masih lagi dalam kawalan. Baik, checking ke dalam. Hadapan dengan Moimin. Switching terus. Awan bersama Aish di hujung. Terus dimenangkan penalti untuk pasukan Lang 7. Terus dikeluarkan daripada kawasan permainan untuk menemukan set pick line out. Baik, kali ini terus disambau oleh Aizat. Terus dipersalahkan. Quick tap diambil. Switching semula ke dalam. Kuat pula bola tapi masih lagi dalam kawalan pasukan Lang 7. Takkan di bahagian tengah. Switching semula bahagian luar.
Dalam semula cut in lah yang berlaku. Malahan kan rentak permainan. Satu shot pass di bahagian tengah. Saya start semula keluar mencari winger pasukan. Sayang sekali. Berjaya ditutup oleh Mancep. Begitu keras tackle tersebut. Terus memenangkan penalti. Pitap terus diambil oleh Mazaim. Ataupun berhentikan seketika permainan. Kerana terdapat pemain Sukma Johor 26 terbaring melalui kesakitan. Dah kali ni cari Umar Zaim. Satu checking di bahagian luar sebelum offload mencari Mancep di bahagian hujung. Masih lagi dalam kawalan pasukan tuan rumah. Patah balik ke dalam. Izzat one-on-one masih lagi mencari support. Sudah pun terlihat jelas dari atas. Bola tersebut sudah pun forward pass sebenarnya. Sayang sekali gagal untuk pemain Johor menambahkan lagi mata. Membaki seminit lebih lagi. Switching semula mencari backline pasukan. Berhenti seketika terus di tackle dengan keras untuk pemain January 6. Masih lagi Henlang Seven mencari ruang ekstra di bahagian kiri. Jaya ataupun tidak one-on-one di ujung. Jaya Mutada menjatuhkan. Cubaan Jekyll diterima oleh pengadil. Selamat benteng pertahanan pasukan tuan rumah. Segala cara Hanlang Seven ingin memasuki ke try zone mereka, tapi tetap disiplin. Benteng-benteng pertahanan pasukan
SG26 ini. Sekaligus menamatkan terus aksi perlawanan dengan kemenangan keputusan akhir. SG26